Hai guys, Assalamualaikum. Bersama dengan saya lagi Farah dalam House Tour Malaysia. Berjam celik. Dah nak raya dah kita. Korang semua dah sedia belum nak menyambut kedatangan Syawal kali ni? Untuk rumah yang lebih berseri dan ceria. Kalau korang belum, inilah masanya untuk korang beri nafas baru untuk kediaman anda dengan mengubah warna kediaman anda. Seperti mana yang dilakukan oleh 5 rumah yang kami ingin paparkan dalam episod kali ini yang terpilih dalam makeover raya bersama Nippon Paint. So, tanpa buang masa, jom kita tengok. Tapi sebelum tu, pastikan korang follow dan subscribe semua channel House Tour Malaysia. Let's go! Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Hamizah binti Hashim. Saya merupakan seorang guru. Saya ialah pemilik akaun Instagram Khas Home. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada House Tour Malaysia dan Nippon Paint Malaysia kerana memilih saya sebagai salah seorang peserta untuk program Makeover Hari Raya bersama Nippon Paint. Untuk segmen ini, saya memilih kawasan ruang tamu untuk diberi nafas baru dengan cat premium daripada Nippon Paint. Jom saya tunjuk. Jenis kediaman yang saya duduki sekarang ialah sejenis rumah townhouse. So seperti anda dapat lihat, ruang tamu terletak di tingkat 1. So area ni kami dah catkan sekali dengan tangga yang menuju ke bawah. So untuk makluman, cat yang saya pilih ni dia berwarna neutral. So warna dia warna dia cozy untuk kami. So saya memilih warna yang cerah supaya memberi ilusi impak yang lebih luas kepada kawasan ini. Dan lagipun warna ni dia masuk dengan tema dan juga perabot yang sedia ada di kawasan ini. Untuk makluman sebelum ni, cat dinding ni ialah cat asal daripada developer. So dia berwarna putih. Tapi setelah 5 tahun, boleh nampak dah start ada hairline cracks, and then ada yellow spots dah start timbul. So memang tiba masanya untuk diberi nafas yang baru. So inilah cat yang diberi nama Abacadabra. So kelebihan cat ini banyak. Di antaranya ialah ia mempunyai silver iron technology. Ia bersifat antivirus, antibakteria dan juga antifungus. Ia memberi perlindungan kepada seisi keluarga daripada serangan bakteria, fungus dan juga virus yang ada di persekitaran. Untuk dinding di ruang makan, saya menggunakan cat Nippon Paint yang diberi nama Zoom untuk matchingkan dengan warna dinding di ruang tamu. So rumah ni sebenarnya kami telah duduki selama 3 tahun. Walau bagaimanapun usia sebenar dia ialah 5 tahun. So rumah ni dah siap masa kami beli. Untuk makluman, rumah yang semakin berusia ni, kita tahulah kan, banyak maintenance yang perlu dilakukan, dan juga ialah kebersihan, kekemasan, semua pun perlu dijaga. So kalau tengok ni, ruang ni nampak bersih macam tak ada kanak-kanak. Tapi sebenarnya saya ada 3 orang anak yang membesar, yang sama-sama macam anak orang lain juga, yang suka buat sepah. Tapi disebabkan kita kenalkan sistem untuk anak-anak, macam contoh, setiap barang tu dia ada rumah dia sendiri. So itulah tujuannya saya letakkan box-box yang ada. Contohnya seperti box ni. Nampak macam kemas, tapi sebenarnya dalam dia, itulah dia. Kita simpan semua. So setiap kali setelah anak-anak menggunakan kawasan ni, mereka diajar macam mana untuk kembalikan keadaan seperti asal sebelum mereka beredar dari kawasan.
Terima kasih Kak Nurul dan tahniah juga terpilih dalam segmen Makeover Raya bersama dengan Nippon Paint. Terima kasih. So kalau korang nak tahu lebih lanjut tentang rumah ni, korang boleh pergi ke Instagram Kak Nurul iaitu Khas Home. Okey, jom kita tengok rumah seterusnya. Hai, Assalamualaikum. Saya Zahida. IT saya MZA Azrani. Saya bekerja sebagai admin assistant. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Nippon Paint kerana memilih saya untuk Makeover Raya bersama Nippon Paint. Dan saya memilih kawasan living area dan dining kerana rumah saya ni adalah berkonsepkan open space. Mari saya kerjakan living dengan dining. Saya memilih spotless Nippon Paint, sea ribbon kerana cat ni bagi nampak rumah saya lagi warm dan kena dengan saya punya private IKEA ni, kabinet saya dan juga SPC. So, saya nak bagi nampak dia lagi tenang and lagi cantik. Saya gunakan colour ni lah. Rumah ni berkeluasan 850 square feet. Tak besar sangat dan tak kecil sangat. So saya memilih cat Nippon Paint Strip Ribbon ni kerana nampak sangat luas dan tenang bila lepas kita cat lah. So untuk cat ni yang paling saya suka sangat, dia ada anti-stain teknologi. Kalau contoh macam hari tu anak saya terkena coklat, so saya just ambil kain and wipe, hilang dan sangat memudahkan kerja saya. Okey, untuk dining area, saya memang ingin sangat nak ada arch wall. So saya cakap dengan husband, kita buatlah feature wall untuk dining ni bagi nampak lagi cantik dan lagi turn out colour dia. Saya menggunakan 3 colour daripada colour firewood tu. So untuk bagi dia nampak cantik, kita buat dia ada 3 tone lah. So jadilah dia arch yang sebaik. So untuk kabinet ni pula, walaupun saya memilih colour gelap, tapi masih lagi masuk dengan colour silk ribbon ni dan menampakkan ruang makan kami bertambah luas dan cantik. Okey, rumah ni adalah rumah wave yang terletak di kawasan Mongkiara, kawasan elit. Saya sangat-sangat bertuah kerana kami dapat rezeki untuk beli rumah ni pada tahun 2018 dan kami juga pun baru berpindah dalam masa 2 tahun macam tu lah. Thank you Puan Zahida bawa Farah dan juga tim house tu hari ni tuan rumah ni. Okey, terima kasih juga kepada Farah dan Nippon Paint kerana memberi kami makeover raya bersama Nippon Paint. Dan saya sangat-sangat bersyukur atas rezeki yang diberi ni dan terima kasih juga kepada House of Nak tanya ni, berapa hari ni diperlukan untuk cat? Boleh kata ni satu rumah jugalah cat dengan Nippon Paint ni kan? Kalau ikutkan cat ni memang untuk living, dining dan hallway juga. So makan masa dalam seminggu sahaja untuk siapkan cat ni dan sendiri juga arch. Betul. Saya nak ucapkan terima kasih kepada suami saya sebab dia adalah tulang belakang yang menyiapkan rumah ni bersama arch ni selama 2 hari sahaja. Dan saya nak ucapkan terima kasih HTM dan Nippon Paint untuk segmen ini. Terima kasih. Sama-sama. Dan semoga cat ni warna baru rumah ni dapat memberi kesegaran baru kat rumah ni. Dan juga untuk baby dan juga untuk raya kali ni. Yeah. Okey guys, jom kita tengok rumah seterusnya. Okey. Assalamualaikum, nama saya Intan, nama IG saya Intan Fadli. First, saya nak cakap terima kasih kepada Nippon Paint kerana memilih saya sebagai salah seorang pemenang untuk kontes ni. Bercerita pasal rumah ni, ini adalah rumah sewa dan saya dah sewa dalam nak masuk setahun. Dan konsep yang saya pilih untuk rumah ni adalah minimalis sebab rumah ni kecil. Saiz dia lebih kurang 500 square feet macam tu. Ada 2 bilik, ruang tamu dan ruang makan. Dan pemilihan warna yang saya pilih untuk rumah ni adalah putih dan kelabu. Tapi kelabu tu pun ada a few tones of kelabu. Dulu ni rumah bujang. So dia ada banyak colour sebenarnya. So mula-mula saya cat sama warna putih. Dan sekarang dengan warna yang kita guna daripada Nippon ni membuatkan rumah ni bertambah cantik sebenarnya. Bertambah terang, bertambah happening lah. Dia punya mood tu memang sesuai untuk terapi jiwa saya lah. Ruang yang saya pilih untuk makeover kali ini adalah ruang tamu dan saya pilih 2 warna. Satu adalah warna
nitro grey yang dia very light grey, dan lagi satu adalah abacadabra. Dan kenapa saya pilih warna ni adalah sebab rumah ni dia kecil kan, jadi warna tu pun saya tak pilih yang warna yang terlalu gelap sebab nanti rumah pun nampak sempit. So saya rasa pemilihan warna yang saya pilih kali ni saya sangat puas hati lah. Dan actually colour Nippon ni kebaikan dia, yang first adalah dia memang langsung tak berbau, dan dia ada dia punya cat tu pun bila you cat tu layer first tu dia dah cantik dah. So dia dah actually pakai 1-2 layer pun dah cukup cantik dah. Lepas tu colour dia pun memang langsung takkan bercapuk lah. Even dah pakai 10 tahun pun memang elok, masih kekal cantik. Sebenarnya rumah ni masa kita orang masuk, dia punya warna ada beberapa lah. So raya ni kita nak pembaharuan, so that's why kita cat dengan warna Nippon. Yang ini adalah kod abacadabra. Dan lagi satu kebaikan untuk cat Nippon ni adalah dia boleh lap. So kalau kotor pun senang boleh lap. Maknanya sangat berbaloi untuk kita invest sebenarnya. Rumah ni sebenarnya saya sewa. Keluasan dia dalam 500 square feet macam tu. Dia ada 2 bilik, dapur dan ruang TV lah. Masa mula-mula masuk rumah ni sebenarnya benda pertama yang kita buat adalah kita cat satu rumah ni warna putih sebab kita nak terangkan sebab rumah ni memang agak kecil. Lepas tu penggunaan perabot pun kita guna warna yang minimalis saja. Dan warna pun saya maintain warna putih dan kelabu sebab saya tak nak rumah ni nampak terlalu gelap, terlalu sempit kan. Lepas tu tips yang saya nak share adalah macam kalau kita pasang langsir, sebaiknya kita pasang daripada atas, daripada siling. Jadi rumah tu akan automatik nampak besar. Terima kasih Kak Intan dan Tania sebab terpilih dalam makeover raya bersama Nippon Paint. Rumah Kak Intan ni dah berubah, dah diberi nafas baru dengan warna-warna yang orang kata nampak tenang gitu. So nak tahu lebih lanjut tentang rumah ni, korang boleh juga follow Kak Intan. Okay guys, jom kita tengok rumah yang seterusnya. Hai, nama saya Anne. Saya seorang jururawat. Saya juga berkongsi home decor di Instagram saya milik rumah.com. Terima kasih Nippon Paint kerana memilih rumah saya untuk makeover edisi raya kali ini. Saya memilih ruangan master bedroom untuk makeover. Jom saya bawa pergi tengok master bedroom. Inilah master bedroom bilik saya. Okey, setelah 2 tahun saya memilih untuk makeover bilik saya ni kerana nak raya ni kan. So mestilah ada tetamu yang akan masuk bilik ni untuk tumpang semayang ke, tumpang solat ke. Jadi cantiklah sikit pada pandangan kita kan. So saya memilih 2 colour daripada Nippon Paint, iaitu sebagai feature wall saya adalah green lah, green height. Kod dia adalah green height. Saya memilih tone hijau ni sebab saya memang sukakan hijau dan ia nampak tenang, nampak cozy, sesuai lah untuk bedroom. Okey, untuk dinding sebelah sini saya memilih cat kod nitro grey daripada Nippon Paint yang di mana saya buat lukisan arch iaitu checkered dan arch yang macam ni lah supaya nampaklah kelainan sikit dan ada kreativiti kat situ. Warna nitro grey ni juga menampakkan bilik kita lagi luas tau. Saya memilih Nippon Paint spotless kerana dia adalah anti-virus, anti-fungal dan juga low VOC. Saya juga cat di bilik ni sendiri. So penggunaan dia satu layer pun dah nampak efek dia. So tak payah kita banyak layer lah. Jadi jimat. Nak bercerita pasal rumah ni adalah, rumah ni sebenarnya apartment, rumah Selangor. Setelah 12 tahun saya menyewa di Ceras, akhirnya saya dapatlah membeli rumah ni dengan titik peluh. Saya bekerja selama 16 tahun. Rumah ni berkeluasan 1022 square feet. Tema rumah ni adalah industrial farmhouse, tapi tak complete lagi lah sebabnya in progress lagi. So kalau you all nak tengok progress rumah saya, you all boleh tengok dekat Instagram milik saya lah, rumah.co. Okey guys, jom kita pergi tengok rumah yang seterusnya. Terima kasih Kak. Sama-sama, terima kasih. Hai,
saya Nadia. Saya bekerja di sebuah bank. Instagram saya Bila66. Terima kasih Nippon Malaysia, Nippon Paint dan House Tour Malaysia kerana memilih saya sebagai pemenang untuk makeover raya, dan saya memilih bilik anak saya. Jom kita tengok. Bercerita pasal rumah ni, saya baru je pindah untuk raya ni, dan rumah ni sebelum ni rumah subsale. Saya beli rumah subsale, rumah lama, jadi dia tertutup, dan owner sebelum ni dia buat warna-warni colourful sangat, jadi rumah ni nampak sempit, kecil. So apa yang saya buat dengan pengalaman renovate rumah sebelum ni, buat dia jadi open concept. Kita buang-buang dinding yang menghalang rumah ni dan cat dengan cat yang neutral. Alhamdulillah orang datang rumah ni, dia cakap dia nampak besar, nampak luas, dan kalau untuk saya, untuk mengemas tu lebih senang. Inilah ruang yang saya pilih untuk makeover kali ini, bilik anak saya. Rumah yang saya beli, rumah subsale, bilik ni dulu colourful macam tadika. So bukan taste saya. So untuk makeover ni saya nak tukar colour yang neutral, yang boleh tukar-tukar pun accessories dia. And sebab bilik ni share anak lelaki dengan perempuan yang kecil lagi, diorang tak berani tidur asing-asing. So kita pilih colour hijau. Colour hijau ni colour Tree House by Nippon Paint, and dia mixkan dengan Abacadabra from Nippon Paint juga. Saya pilih Abacadabra by Nippon Paint. Colour dia neutral, tenang je, and sesuai untuk saya mix dengan decoration ni. Cuma untuk nampak lebih menarik, sebabnya bilik budak kan, saya mix dengan colour hijau, dan saya buat macam feature wall dekat sini. So dia nampak lebih menarik untuk bilik budak lah, walaupun dia tak keterlaluan colourful macam tu. Dalam bilik anak saya ni, ini ruang belajar mereka. So untuk nampak menarik untuk diorang nak pergi ke area sini, saya buat arch. Hanya menggunakan dua cat yang berbeza, Tree House dengan Abacadabra. Dua cat by Nippon Paint ni lah. So yang sini saya letak rak, so that dia boleh letak buku-buku sekolah, buku cerita, and ni meja belajar dia orang, nampak lebih kemas. Yang saya suka pasal cat Nippon Paint ni, even rumah dulu pun saya pakai cat Nippon, sebab first untuk bilik anak especially, dia anti stain. So kalau macam sikit-sikit adalah menconteng lah, watercolor ke apa, kita lap pakai air je, dia dah hilang dah. And memang sesuai sangatlah untuk budak yang kaki menconteng, walaupun anak saya dah besar. Satu lagi yang saya perasan, ni tukang cat dia bagi tahu, cat ni memang nampak terang sebab dia tebal. Kalau cat sekali, macam cat beberapa kali je pun, dia dah nampak color dia tu dah macam terang macam tu. So tak payah kos untuk mengecat tu, tak payah banyak-banyak kali, dan tak perlu banyak-banyak cat yang digunakan. Dan yang paling saya suka sekali, dia tak ada bau. So untuk bilik anak ataupun rumah yang baru, because saya baru pindah, cat yang tak ada bau ni sangatlah penting, sebab bila kita masuk tu, kita tak adalah macam untuk beberapa hari yang baru masuk tu, tak adalah rasa chemical. Anak saya tak sakit, sebab sebelum ni pun kalau pakai cat yang lain, yang pakai cat murah sikit, bau dia sangat kuat. So tu memang saya tak nak lah. So selain anti stain, tak ada bau, and dia memang colour dia macam cantik. Bila cat tu, dia colour dia terus terang dan cantik. Terima kasih Puan Nadia bawa Farah dan juga tim House Tour Malaysia hari ni. Tua bilik anak dia yang dah berubah wajah ya. Cantik lah. Terima kasih Farah dan tim Nippon and House Tour Malaysia sebab datang kat rumah yang tak seberapa baru saya. Dan tahniah juga sebab terpilih dalam makeover kali ni. Terima kasih. Tempat ni guys, saya rasa memang sangat effort sebab you guys boleh nampak dia buat dua colour kat situ. Ada arch yang sangat cantik. Dan pemilihan warna cat dia pun kenalah. Cantik. Nippon. Beli Nippon. Memandangkan di rumah baru, mesti ni raya, saudara nak datang tengok auto ni, tengok datang masuk bilik. Anak ajak saudara datang. Datang. Dah cat baru.
Okey guys, kalau korang nak tengok lebih lanjut tentang rumah ni, korang boleh follow dia punya Instagram iaitu Villa 66. Katanya baru buat tu. Ya. Macam mana korang suka tak makeover warna bilik ni? Kalau korang suka, bolehlah korang tidur. Itulah dia tadi 5 rumah yang terpilih dalam makeover raya bersama Nipopaint. Memang cantik semua ruangan mereka yang dah diubah menjadi satu ruangan yang lebih berseri. Jadi kalau korang nak dapatkan cat yang sama macam rumah-rumah tadi, korang boleh dapatkan spotless matte di pengedar-pengedar cat berkatan anda. So sebelum saya akhiri video kali ini, saya nak ucapkan selamat Hari Raya dan jangan juga lupa untuk follow semua media sosial kami dan subscribe channel House Tour Malaysia.